Assalamualaikum. Alhamdulillah siap lagi sebuah produk Myvi tahun 2010 facelift. Asal kereta 1.3 auto, convert pada enjin 1.5 iaitu enjin Trezec. Jadi apa yang kita dah buat pada kereta ni adalah, kalau kita nak tengok pada bahagian enjin, kita telah menukarkan enjin dan gearbox 1.5 auto untuk masuk dengan wiring ECU dan TCU 1.5. Owner juga minta kita untuk mengecat enjin bay beliau. Kita cat satu color dengan color body. Owner memilih warna coral blue daripada Aika. Jadi kita dah spray enjin bay beliau dengan color coral blue dan juga cat luar dan dalam. Pada bahagian luaran, owner telah meminta kita untuk membuat konsep SC2. Jadi kita dah tukarkan bumper depan dan juga bumper belakang. Pada bahagian sisi, kita pun telah menukarkan ke 4 pintu depan dan belakang, termasuk dengan side mirror 08, side skirt SC2. Pada bahagian belakang, ini adalah konsep SC2, bonnet SC2, spoiler SC2 dan juga bumper SC2, termasuk dengan lampu belakang SC2 juga. Owner juga telah mengambil package sekali dengan dashboard Racing 08. Jadi inilah interior ataupun dashboard Racing 08. Ada speedometer warna hitam tulisan putih dan juga PM. Dekat sini ada drawer, luggage. Dalam luggage ni ada kompartmen boleh letak air ataupun lain-lain barang. Ada sekali kita bagi dengan konsol tengah. Tambahan pada door trim ataupun panel pintu Racing 08. Di atas berwarna hitam dan bawah warna kelabu. Jadi kita akan nampak selari satu warna. Nampak clean dan nice. Ini adalah column shift untuk menggerakkan gear anda. Ada button untuk OD. Ini adalah brake kaki menggantikan handbrake ataupun brake tangan pada Myvi. Side mirror 08, side mirror auto flip. Jadi kita ada switch kat dalam. Kalau nak lipat, kita tekan button lipat. Dan kalau kita nak buka balik, kita tekan button lagi. Seat white dot menjadi pilihan owner. Jadi kita akan bagi seat kiri kanan, depan dan juga belakang. Anda ada Myvi ataupun lain-lain kereta, anda boleh terus datang ke garaj kami yang berada di USJ 1 Subang Jaya ataupun West JDM Konsep Garage, Warehouse USJ 1, ataupun klik link di bio untuk sebarang pertanyaan lanjut. Assalamualaikum.